Assalamualaikum dan salam ukhuwah. Untuk video kali ini, kita mengadakan pengembaraan ke Kalompang. Kali ini, kita akan fokus untuk pergi ke destinasi yang sangat istimewa, iaitu ke Kebun Datuk Rosli, salah seorang jemaah Masjid Kota Damansara yang berjiwa besar tetapi tetap humble. Kenapa kami kata begitu? Sebab setiap kali musim durian, beliau sentiasa bersemangat menjemput kami ke kebun beliau. Tapi kali ini, kita akan cuba visualkan bersama dengan belia Masjid Kota Damansara menaiki motosikal. Kami berkumpul di Masjid Kota Damansara seawal 7.30 pagi dan bertolak pada pukul 7.45 pagi. Perjalanan mengambil masa 1 jam sahaja. Itu dah boleh buka tu? Ha? Tu boleh buka tak? Astagfirullahaladzim. Tak habis salam lagi. Durian banyak tu. Aduh. Okey, banyak tu. Tak jaring. Tak jaga dia lagi belum petik lagi. Astagfirullahaladzim. Allah. Budak dia datang dia. Sabar. Allah. Dia bukan seulas dia rembat tu. Babi, tengok. Dah habis kan dah? Dan 2 hari lepas ada tak? Ya? Dan 2 hari lepas ada. Apa ni, Bang? Dengar pun. Apa? Daripada beli daripada besar lah. Faham. Oh, besar lah. Berserah je lah makannya. Oh. Oh, Besar tak besar tengok. Sedap tu banyak biji. Oh. Papi apa lagi? Bismillah. Afi. Ambil Afi. Ambil. Ni. Tengok lah. Tak nak? Ni breakfast. ada dia tanya. Tak menung. Temenung kan? Durian apa dia bang? Kampung. Kampung sedap kan? Kampung pokok tua. Makan tu. Tengok dulu. Tak apa. Ni air dah. Ni untuk makan. Asal pula? Bagi makan dulu lah kawan-kawan. Bawa balik lain. Makan dulu. MK. Subhanallah. Hari ini hari Sabtu. Geng masjid bersama dengan belia dengan kawan-kawan masjid, belia-belia semua. Kita ride pergi kebun Datuk. Kebun Datuk Rosli. Tengok kebun dia yang beliau usahakan sendirilah. Boleh makan tak tu? Boleh makan tak? Boleh, ambil. Tengok kemeriahan. Iya tu. Tapi ni adalah 3 biji ni. Makan. Dan ni duri hitam. Dia hitam-hitaman. Dia boleh buka. Nanti ya. Cari. Ni udang merah. Itu apa tu? Ni duri hitam. Itu belum cuci. Sama-sama. Semua tangking. Oh, tangking. Nah. 24. Dia jatuh tak? Jatuh pun. Tak, bukan. Beginilah suasana ketika berada di kebun. Kita makan durian puas-puas. Untuk makluman semua, kebun ini Datuk dirikan berseorangan sendiri. Banyak betul ilmu dia. Bukan perkara yang mudah, tetapi lihatlah hasilnya. Sangat puas hati. Banyak pokok durian. Semua makan sampai puas hari ni. Datuk, ada berapa pokok durian? 40 pokok durian. Tinggal 38 dua mati. Satu mati sini, yang satu mati. Yang mana? 3 mati. Ni juga 4. Yang tapak tu dulu musangking mati. Oh, musangki mati Mati dia kena kanker. Macam ni kena kanker. Ni dah cantik dah ni. Oh, yang ni? Dah cantik dah. Kanker tu macam mana? Kanker tu gepuk batang. Oh. Gepuk batang, dia punya ujung dia akan ganting-ganting. Macam pokok besar tu kan. Nanti tengok. Pokok besar tu lagi dia punya. Oh tu? Pokok besar tu mesti. Nampak tak? Pokok besar. Makan mati. Makassar. Kalau kuning macam ni mau sedap. Panggil banyak ni. Manggis. Dah sedap banyak. Kalau gajah banyak lagi.
Musang king. Tengok Musang king. Musang king. Oh, jadi. Siapa nak mandi mana? No. Oh. Fresh. Semua warna yang kuncing. Bismillah mandi. Baik, sekarang ini masa yang ditunggu-tunggu oleh semua. Lebih kurang tak sampai 100 meter daripada kebun ada tempat healing yang sangat best. Apa lagi kalau bukan tempat mandi manda. Tadi kita dah makan durian, dah panas-panas. Sekarang tiba masanya kita sejukkan diri pula. Dia tak tahulah nak panggil air terjun atau sungai. Terpulang lah, mana-mana pun boleh. Tempat ini sangat best. Dan owner tempat ni dah buka dah. Kalau siapa nak buat campsite, sewa tapak hanya RM40 sahaja. Apa yang menarik di sini, tidak banyak batu-batu yang kita pijak seperti yang berada di tempat lain. Hanya pasir macam pasir pantai sahaja. Sangat lembut dan sangat selesa untuk mandi. Dan lihatlah betapa seronoknya kami semua. Anak-anak bermain pun kita tak perlu risau sangat. Batu-batuan dia bukannya yang kecil-kecil. Yang pijak sakit tu hanya pasir sahaja. Di sini hubungan kami semakin akrab dan kasih sayang makin tersemai. Kami bergotong royong menyiapkan segala persiapan sebelum pergi dan kini kita juga buat persiapan secara bergotong royong. Ada yang perap ayam, ada yang hidupkan api, ada yang bakar ayam. Semuanya untuk menceriakan suasana dan menggamit kenangan kami bersama. Hei, masak air ke tu? Ya. Hah? Tengok dulu lah. Tangkap. Ambil arah. Suara tu. Oh, tahu. Aku dapat yang sampai dua orang kan masalahnya. Nimba. Habis tu. Salah. Bukan macam mandi ya. Panas. Dah. Hei, hati-hati. Kami kontak kurang. Baru je aku cakap kau. Kata. Hei, berhati-hati. Oh, ni sudah. Ni kampung. Mana sedap? Janganlah kopi-kopi yang tu. Ambil terus. Ambil dia. Kopi yang tu. Ambil terus. Jadi. Kedak oh. Ni duri hitam. Udang merah. Cuba. Udang merah ada. Udang merah makan. Udang merah apa? Udang merah apa 10?
Mana? Ada lagi? Ada habis. Habis dah. Ada bisa. Merah 4, Udang cangkih merah. 4. Ada bagi dia makan. Cukup bagi dia makan. Ni untuk makan Untuk semua ni. makan. Udang merah ni nampak. Oh, beli cukup sikit beli. Cukup. Boleh tak cukup? Kalau bau tu dia bau macam mana? Dia masak ah, bau masak. Bau durian. Bau durian. Kalau tak bau tak masak ah. Jadi weh. Jadi. RF. Oh. RF ke RS? RF. RF. Rosli Faridah. Oh. ni. Oh. RF. RF Tak ada kat tempat lain. Assalamualaikum. Hari ini kita berada di mana? Kita berada di Kelumpang. Kita dekat kebun Datuk Rosli dengan program belia dan kita bersama ketua belia kita. Tak payah kau tu murah. Apa pandangan anda tentang program kali ni? Selepas ni kita cari buah strawberry pula. Strawberry kan minggu lepas kita pergi. Oh, itu luar jadual masjid. Jadual masjid. Dia masuk jadual masjid. Alhamdulillah. Strawberry. Lepas ni kita pergi ride kat strawberry pula. Bersama dengan ni belia-belia. Saya ikutlah dia ni. Kita bawa dia pergi ke durian. Dia tak nak makan durian. Mana ni? Makan durian. Durian makan sampai puas lah. Alhamdulillah. Sebab tu lah Datuk ni kan, pokok dia sentiasa tumbuh buah. Hari-hari menimbun buah durian. Sebab apa? Sebab dia bagi makan kat orang. Kata-kata untuk program hari ni. Kata-kata? Syok. Nanti insyaAllah kita buat program lain. Join tau. Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Okay, and then Ini buat betul. kepada Tuan Imam Madi. Walaupun abangnya jadi imam 5 waktu jamak takyah. Tak ada, jangan. Datuk, terima kasih banyak. Okey. Banyak. Terima kasih Datuk. Terima kasih, Datuk.